So itulah hormon reset diet yang mana kita fokuskan protein dan juga fiber dulu untuk mengelakkan apa? Mengelakkan kita punya insulin kita spike. Saya ingat insulin spike, you simpan lemak. Okay. Pinggan yang sama makan macam biasa tapi susunan je berbeza. Okay. Aturan makan tu yang berbeza untuk hasil yang berbeza. Okay. So ni sarapan. Kalau dalam hari booster, kita hanya sarapan protein dan serat saja, tak ada karbohidrat. Okay? Protein ni maksudnya telur, ayam bakar, ikan bakar. So, anda boleh pilih antara menu A, 3 telur rebus dengan timun ataupun salad dengan kopi o kosong, boleh tambah stevia. Ataupun yang B, ayam bakar, okay, ataupun potongan ayam bakar atau dengan brokoli kukus. Okay? Ataupun C, telur dadar dengan bayam goreng bawang atau contohnya. Okay? Ataupun pagi ikan kembung bakar dengan sayur lah ataupun sayur pilihan. Sayur rebus apa-apa pilihan anda. Sarapan anda pilih antara 4 ni je. Kalau saya paling suka telur rebus dengan ayam bakar. Dengan telur dadar lah. A, B, C ni paling senang lah. D ni ikan kembung terpulang. Kalau ada rezeki sempat bakar ataupun sempat beli malam tu ataupun sempat siapkan, then makan je pagi tu. Ni pagi. Okey, ingat protein dan serat sahaja. Ingat yang paling penting adalah perasan, orang gastrik pun boleh follow sebab kita tak suruh berlapar. Itu yang paling best. Pagi boleh sarapan. Banyak diet yang skip sarapan tapi kita sarapan, anda boleh pilih antara 4 menu ni. Lunch pula. Karbohidrat yang sikit dan hanya selepas lauk. Okey, ada lauk juga wajib lah. Mesti setiap kali makan dalam hormon reset diet wajib ada apa? Protein, fiber, karbohidrat. Wajib. Okey, untuk kalau hari bukan booster, you boleh follow yang 3 ni. Booster saja pagi, sarapan mesti ada protein dan fiber saja. So, lunch. Karbohidrat very low dan hanya selepas lauk. Means macam mana? Bukannya anda makan habiskan lauk dulu baru makan karbohidrat. Bukan. Mula-mula anda ambil ayam bakar, mungkin makan dengan salad dulu dalam 2-3 suapan, lepas tu makan je macam biasa. Contoh, kalau anda ambil menu B, ikan bakar campur sayur dengan sayur campur contoh, atau dengan nasi sikit ataupun nasi putih pun boleh sebenarnya. Tapi nasi putih saya suggest dalam 1/3 pinggan saja maksimum. Okey, makan ikan dulu, makan sayur dulu and then makan semua sekaligus. Okey, cuma suapan 2-3 suap pertama tu saja anda makan fiber dan juga protein dahulu. Clear? Okey, clear. And then anda boleh pilih lah sama ada C, sup ayam pekat, kobis tambah telur rebus ataupun daging bakar dengan sayur kerabu atau timun bawang. Tapi sebenarnya protein ni anda boleh mix je. Mungkin ayam bakar dengan sayur campur, ikan bakar dengan salad besar, sup ayam pekat dengan kerabu timun ataupun kerabu mangga. You boleh mix and match lah. Tapi saya suggest menu ini masa hari booster. Masa 5 hari seminggu tu. Okay? Clear? And then dinner you boleh pilih lah. Okay, sebelum 7 malam anda boleh pilih. Okay, sup ayam tambah kobis telur. Okay, semua ni anda boleh download kat bawah. Anda boleh download. Semua ni dah ada saya sediakan. Sama ada daging bakar, ikan kukus salia, telur, tofu bakar, ayam percik bakar tambah salad. Ataupun sup daging bening ni anda boleh pilih lah. Antara 5 menu ni. So, ada berapa ni? Ada 6 menu ni. Boleh pilih. Kalau anda rasa macam, menu dinner ni nak bawa ke lunch lah, menu lunch ni nak bawa ke dinner lah pun masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Dan perasan tak, dalam ni saya tak ada tulis nasi. Boleh tak makan nasi dinner? Boleh, tapi makanlah 1/3 pinggan ke, ataupun setengah cup ke. Jangan makan penuh lah. Sebab saya nak anda boost anda punya metabolisme dan boost juga penurunan berat badan anda. Tapi perasan tak, semua menu ni tak ada pun anda perlu berlapar. Okay, kalau anda makan ni waktu pagi, memang anda akan kenyang. Kalau anda makan macam ni waktu tengah hari kan, ayam bakar tu anda ambil setengah ekor pun tak apa. Suku ekor pun boleh. Okay, ikan bakar seekor ni kenyang, sampai petang kenyang. Okay. Malam pun sama. Kalau anda makan macam ni, anda dah tak ada craving dah malam sebenarnya. Okay. Dan kalau boleh sebelum pukul 7, tapi kalau sebelum pukul 8 tu okey lah. Okay, kita bagilah peluang. Alright. Okey, bila perlu saja ini snack tapi bukan wajib. Ingat, bukan wajib. Ini sekiranya lah lepas pukul 7 tu ada lapar lagi ke kan. Okey, ambil pilihan ni. Buah rendah gula sama ada apple hijau, buah pear, jambu batu ataupun kiwi. Ataupun ke kacang anda boleh ambil walnut. Bukan ke kacang yang ke kacang yang banyak garam tu walnut, gajus, okey, dan badam yang tanpa garam. Okey, kalau boleh yang memang raw.
yang goreng kosongnya. Okay, segenggam kecil saja bukan sepinggan. Ini hanya untuk menghilangkan lapar. Okey. Air macam biasa, kopi O0, teh O0 masih okey, tambah stevia saja untuk manis. Alright. So, untuk 21 hari ni kita nak boost. Benda penting lagi kita nak boost apa? Hormon kortisol. Hormon kortisol ni hormon stres yang macam kita duduk banyak, kita fikir banyak, kita kerja banyak, kita akan stres, hormon kortisol kita tinggi dan kita akan jadi apa? Simpan lemak. Dia akan simpan lemak kat sini, simpan lemak kat sini, simpan lemak kat sini. Puncanya daripada kortisol yang tinggi, hormon stres. Jadi cara nak manage kortisol macam mana? Brisk walk ataupun slow jog saja 20 ke 30 minit. Okey, jangan lebih. Jangan lebih sebab apa? Sebab kalau anda brisk walk lebih daripada 30 minit, tiba-tiba besok sakit kaki, sakit belakang, you dah tak buat dah. Confirm tak buat dah. Besok dah tak buat, lusa dah tak buat dah. Betul tak? Ramai orang dia nak start diet, dia exercise teruk-teruk, akhirnya lepas tu dia tak buat. Sebab apa? Sebab sakit badan. Sakit kaki. Ingat waktu badan kita masih lagi obesity, waktu kita punya BMI tinggi, kita jalan banyak ni pun dah sakit lah kaki. Tak payah turun tangga pun, jalan pun dah sakit kaki. Sebab tu saya hanya maksimumkan 30 minit saja. Okey, itu pun kalau boleh brisk walk saja. Kalau tak mampu, kalau boleh slow jog saja pun dah okey. Slow jog ni untuk orang dah biasa aktif je. Itu pun yang kalau memang 2-3 bulan lepas dah start brisk walk, dah start jogging. Kalau tidak, jangan. Okey, berapa kali dah seminggu nak buat? 4 kali seminggu. Okey, 4 kali seminggu saja dan sebaik-baiknya. Ni dengar 4 kali seminggu sebaiknya waktu bila? Sebelum sarapan. Waktu bila nak buat? Sebelum sarapan. Terbaik sekali untuk boost anda punya metabolisme. Waktu bila nak buat? Ingat, sebelum sarapan. Brisk walk ataupun slow jog, maksimum berapa minit? 30 minit sahaja. Okey? Jangan buat HIIT exercise ataupun angkat berat yang melampau masa 5 hari booster sebab kita makan kurang. Jadi kalau kita buat senaman yang terlalu berat, kita takut badan kita akan bagi tekanan, nanti kita revenge eating. Saya tak nak anda revenge eating. Revenge eating ni adalah punca kenapa ramai orang dah turun berat, naik balik. Dah turun berat, naik balik. Saya tak nak berlaku kepada anda. Okay, saya nak anda diet dan kurus dan kekal kurus. Itu dia punya matlamat dia. Saya tak nak anda diet turun rebound. Tidak. Okey, cukup buat yang ini saja untuk 5 hari booster tu. Okey, yang hari satu Ahad you boleh buat, nak buat HIIT ke, nak pergi gym ke, nak angkat berat ke, okey itu saya bagi. Tapi 5 hari tu jangan buat. Sebab kita makan sangat kurang karbohidrat. Okey? Amalan pagi, okey ni antara yang boleh buat lah. Selain daripada yang tadi tu, you boleh buat grounding, okey 10 hingga 15 minit setiap pagi lah. Okay, keluar rumah. Ni saya cakap tadi 30 hingga 60 minit selepas bangun. Kaki ayam, jalan atas rumput ataupun tanah. Kalau ada, tinggalkan telefon kat rumah. Tarik nafas. Bumbus. Ini adalah untuk manage anda punya kortisol. Lepas tu brisk walk. Okey tak? Simple sebenarnya. Nak turun berat sebenarnya sangat simple. Hanya buat perkara yang ringan-ringan saja. Okey? Dan ingat minggu kedua mungkin berat kita tak bergerak, penimbang tu tak bergerak, tapi ia normal, semua orang lalui dan teruskan sahaja. Jangan potong makan terlalu kurang ataupun jangan tambah senaman berat, jangan. Teruskan je sebab badan kita tengah adapt. Trust me, once kita punya hormon dah reset, dia akan zoom turun. Dia akan zoom turun dengan sangat laju. Okay? So ingat setiap hari 6 benda. Grounding ataupun keluar pagi, makan ikut mood, sama ada mood hari tu, 5 hari tu booster. Okey, menu booster saya dah bagi. Weekend makan macam biasa tapi dalam kalori defisit dan juga ikut coach AI. Okey. Lauk makan protein dulu. Okey, makan sayur dulu sebelum makan karbohidrat. Setiap bilangan tolong makan macam tu. InsyaAllah you punya hormon akan reset dengan sangat power. Jalan 10 minit selepas makan, ini seboleh-bolehnya lah 5 ke 10 minit. So lepas habis makan, jangan terus duduk. Terus duduk pun badan kita stres. Jalan sikit. Turunkan lagi kita punya insulin tu. Bagi kita apa? Sentiasa bakar lemak. Okay, bila insulin kita balance, kita akan sentiasa bakar lemak. Air kosong saja. Jangan minum manis. Dan tidurlah sebelum 11 malam. Okay, 10.30 malam tu terbaik sebab waktu tidur. Okey, antara pukul 10 sampai pukul 10 malam sampai 2 pagi tu waktu kita burn fat paling efisien sekali.
So kalau anda buat 6 benda ni, insya-Allah sekejap je turun berat. Tak susah mana pun sebenarnya. Okey? Dan dalam tempoh 21 hari ni bolehlah timbang seminggu sekali. Sebaiknya timbang seminggu sekali pun dah okey. Seminggu 2 kali pun masih boleh. Tapi janganlah sampai 2-3 hari, 2-3 kali sehari. Kalau saya suka je timbang hari-hari, tapi sebab saya dah faham badan saya tahu kadang-kadang saya naik, kadang-kadang saya turun. Tapi kalau boleh seminggu yang 3 minggu pertama ni timbanglah 3 kali ke ataupun 4 kali seminggu maksimum. Okey, tak perlulah sampai hari-hari. Okey? Dan kalau anda nak mulakan besok ataupun mulakan minggu depan, ni Senin depan, okey, ingat sarapan protein dan serat sahaja. Okey, kalau anda nak start besok contohnya ataupun hari anda nak mula, ingat sarapan protein dan serat itu saja. Okey, ikut menu yang kita dah bagi tadi. Ni menu dia. Menu ni semua dah ada. Menu ni semua dah ada dekat dalam. Anda boleh download dekat bawah ni. Alright. So itu saja dalam video kali ini. Saya harap anda berjaya dalam 21 hari booster anda ini dan saya harap anda capai matlamat berat anda melalui program ini. Terima kasih.